Kadang-kadang orang kita dikata kalau kita nak pakai hak lain macam kita perlekeh Imam Syafi'i, kita mengecil-kecilkan Imam Syafi'i. Tak kena kata lagu tu. Ucapan yang sama, kata-kata yang sama kita boleh kata juga pada orang yang duduk pakar kemah sangat Syafi'i itu. Tidakkah bermakna dengan cara lagu tu dia mengecil-kecilkan ulama lain, mujtahidin lain? Supaya tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Bahkan kalau anda memang lagu tu hak lebih ke mana pakai hak tu, tak cara ikutlah lagu mana pun memang pakai hak tu. Hak tu hak kemah, hak lebih banyak. Kalau nak kira mazhab pun lebih ramai lagu tu. Dah kalau Khulafaur Rasyidin pun pakai lagu tu. Setengah-setengah orang dia keliru. Baru ni kan dalam ni kita baca dah ada juga disebut Sayyidina Umar baca derah, Sayyidina Abu Bakar baca derah. Kita sudah royak dah baru ni. Hak baca derah tu memang ada dulu, cerita dulu. Hak kemudian ada baca derah. Hak dia ada riwayat dia Nabi SAW baca derah. Hak tu dulu. Berapa banyak dalam hadis ni hak mansuh. Sudah mansuh. Tetapi oleh kerana orang-orang besar juga kemudian ni masih ada terima nak baca Bismillahirrahmanirrahim, kita pun tak kata apa. Tak kata apa, biar bacalah. Tetapi janganlah sekali-kali memperkecil-kecilkan orang lain hak tidak baca sampai kita anggap pelik, kita anggap salah pula dia. Oh, tak kena benar tu. Sedangkan hak dia buat tu, hak dia amat, hak lebih ramah, hak lebih kemah dari segi dalilnya. Ini juga adalah salah satu bentuk ta'assub mazhab. Dia boleh jadi ta'assub ni salah satu sebabnya pasal kita tidak tahu. Kita terima setakat apa ada. Kalau kita tahu, insya-Allah akan hilang hak ta'assub tu. Hak tebar dia jadi khanifih. Dia akan jadi khanifih. Lama-lama tak ada, hilang ta'assub. Ta'assub ni bahaya. Tak kira dalam bab gapo. Ta'assub ni bahaya. Kita kena bersikap terbuka. Bersikap terbuka. Kalau dalam benda boleh terbuka. Kalau hak tak boleh terbuka, tak boleh lah. Dalam bab kita tak boleh buka. Tak boleh buat terbuka kok silang tu, tak boleh. Tapi kalau bab benda lagu ni boleh. Apa lagi jelas ni ulama-ulama besar, ulama-ulama mujtahid pakai. Dan kita tengok Abu Daud, dia mari hak setara ni, hak derah ni. Setara ni, tak terang. Baiklah. Riwayat daripada Yazid Al-Farisi, dia berkata, saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, saya berkata kepada Uthman, apakah yang mendorong kamu? Apakah yang mendorong kamu melakukan terhadap surah Bara'ah sedangkan ia termasuk dalam surah Mi'in, yang ni hak 100 ke atas bilangan ayat dia, dan terhadap surah Al-Anfal sedangkan dia ni termasuk dalam surah Al-Mathani, sehingga kamu letakkan kedua-duanya itu di dalam 7 surah yang panjang, ataupun As-Sab'ut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal boleh berlaku itu. Apa yang jadi betul lagi? Dan kamu tidak tulis di antara 2 surah tu baris Bismillahirrahmanirrahim. Baris Bismillahirrahmanirrahim kamu tak tulis. Uthman berkata, Nabi SAW ada ayat turun beberapa ayat kepada dia, dia pun panggil lah beberapa orang ataupun orang yang tulis untuk dia ayat itu, dan dia akan mengatakan letak ayat ini dalam surah yang tersebut gini-gini. Dan ada juga 1-2 ayat turun kepada Nabi SAW. Baginda berkata, supaya itu juga surah Anfal ini adalah di antara yang mula-mula turun kepada Nabi SAW di Madinah. Dan surah Bara'ah pula adalah yang terakhir turunnya daripada Al-Quran. Kisah dia ni serupa, kisah dalam surah Al-Anfal ni serupa dengan cerita di dalam surah Bara'ah. Jadi saya kira dia ni termasuk di dalam hak ni lah. Yang ni Bara'ah ni termasuk di dalam surah Al-Anfal juga. Kerana itulah saya letakkan kedua-duanya di dalam As-Sab'ut Tiwal. Dan saya tidak tulis di antara keduanya baris Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Saya tidak tulis baris Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ceritanya apa-apa ni jadi lagu ni. Jadi surah-surah dalam Al-Quran ini mengikut ulamanya, dia ada bahagikan kepada beberapa beberapa bahagian lah. Yang pertama, awalul Quran as-sab'ut tuwal. Permulaan Quran tu dia mula dengan 7 surah yang panjang. Lepas pada tu zawatul mi'in orang panggil. Surah-surah yang mengandungi 100 lebih, 100 ke atas lah ayatnya. Iaitu ada 11 surah. Kemudian Al-Mathani, iaitu surah yang tidak sampai ayatnya 100. Ada 20 surah semua. Kemudian lepas pada tu Al-Mufassal, surah Mufassal sampai ke akhir lah. Jadi lepas tu Tiwalul Mufassal, Sigharul Mufassal, tu ada bahagian pula lah, tak apalah, cuma secara kasarnya Mufassal. Gitu. Jadi hak ni masalah letak ni. Surah Al-Fal ni sekali dengan surah Bara'ah. Jadi surah Bara'ah tu orang panggil juga surah At-Taubah. Surah At-Taubah di Bara'ah ni 100 ayat. Dia termasuk dalam mi'in, sebab ayat dianya 130 ayat. Dia termasuk dalam mi'in. Anfal, surah Al-Anfal ini termasuk di dalam Al-Mathani, kan nak kiranya. Jadi tidak sesuai nak letak di permulaan tu. Buat apa ya jadi letak di permulaan ni? Sedangkan hak di permulaannya sepatutnya hak sesuainya iaitu surah-surah yang panjang. Sedangkan hak ni kalau kita kira suku, maka dia tidak menepati syarat yang disebutkan oleh ulama yang sesuai untuk surah yang panjang. Dia letak di permulaan Al-Quran. Kecuali kalau kita campur kedua-duanya. Apabila campur kedua-duanya baru jadi surah panjang, maka sesuailah letak. Jadi lagu mana ni? Hak ni. Jadi kita nampak sini rekah ceritanya masa kita pun tak apa dan. Sebenarnya hadis ni dhaif. Itulah kesimpulannya. Hadis ni dhaif. Tak ni nak pakai. Kalau kita nak pakai hak ni, sesoalahnya kita akan jadi nampak apa? Rekah ceritanya. Jadi nampak macam sesoalahnya susun Quran ni atas fikiran sahabat. Sebenarnya tidak gitu. Nak boleh letak ayat di sini Nabi SAW tentukan. Nak boleh letak surah ni selepas surah ni Nabi SAW tentukan. Itulah mengikut pendapat yang kemahnya. Pendapat yang kemah yang perlu dipegang. Sebab apa ini Quran? Quran ni bukan boleh disusun mengikut manusia. Allah SWT yang perintahkan kepada Nabi SAW, susun lagu ni. Lepas tu tak ada bismillah tu. Dan Nabi SAW tak buat bismillah, tak ada. Gitu. Jadi kalau kita mengikut riwayat-riwayat ini, jadi fikiran saya nak Osman nampak serupa cerita dia tu sebab tu tak sekali. Lepas pada tu saya tidak tulis bismillah ni bukan kerana mendapati Nabi tidak tulis maka saya pun tidak tulis. Tidak, kerana fikiran dia nampak serupa. Gitu. Mengikut fikiran dia, itu tak sesuai. Isi hadis ni dia bercanggah dengan kedudukan Quran, menjejaskan Quran tu. Kalau lagu tu maknanya Quran ni disusun mengikut fikiran sahabat. Tidak, tak boleh jadilah. Sebab itulah kalau kita tengok hadis ni, bahas hadis ni, ulama hadis dia kata hadis ni dhaif. Walaupun sanad dia tu boleh kira sanad dia, tetapi tafarruq perawi ni, tafarruq perawi. Auf bin Abi Jamilah dia meriwayatkan daripada Yazid Al-Farisi. Selain daripada dia tak ada meriwayatkan hadis ini. Kalau cari mana pun mesti ada dia. Dan dia ambil daripada Yazid Al-Farisi ni, tak ada orang lain. Quran ni dia nak sabit Quran ni bukan berdasarkan riwayat-riwayat yang ahad seperti ini. Dan tidak boleh kita ubah kepercayaan terhadap Quran yang mutawatir itu dengan riwayat-riwayat setara ni, yang mana perawi dia tu mutafarrid, seorang dia. Quran ni kan dia sabit berdasarkan mutawatir, sehingga tidak perlu ada sanad dah. Jadi hak mutawatir dia sampai kepada kita ni lagu mana? Supaya kita tengok lah ni tak ada bismillah, dan Nabi SAW tak bubuh